Oi, Kembar. kembar Oh. Sudut Upin dan Ipin Bang, dia tak ni ya. Ni seorang YouTuber. YouTuber. Betul-betul Soho ni. Amin. Zas. Ni air ketubang saya pecah kan? Khairul Onggon. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khairul Onggon. Hari ini kita mau ringkas sebab hari ini di office sedang membuat jamuan aktiviti sesama kami. Ini bukan jamuan besar, ini sekadar meraihkan kaki tangan yang ada di sini lah. Jadi apa yang ada kat sini, jom kita lihat. Ini kambing ya, on the way, belum sampai lagi. Ini adalah sudut dessert. Kita ada kek, ada brownies. Kek lapis Sarawak pun ada guys. Ada sekali kat sini. So ada banyak. So selamat Hari Raya kat sini. And then sebelah sini kita ada air minuman. So air minuman dia sedang dalam pembikinan. Sorry. So kita ada air keladi, teh tarik dan buah-buahan. Soda herbs pun ada. So ni buah-buahan dia, soda herbs dalam pembuatan. Ni sebelah dia air keladi. Okey. Oh ni ada juga apa ni, rojak. Rojak pun ada. Okey, sebelah ni pula kita ada sate. Sate. Okey. Ada sate kat sini. Kita ada sate ayam halilintar, sate taufan. Ya. Oh ini tulis. Itu dia. Okey. Nasi impit solar. Ini semua tema dia adalah boy. Timun dan bawang ais. Wow. Mana duit balik ni ke sini? Sini. Dan kita patah balik ke sini. Ke sudut Upin dan Ipin Upin Corner. Okay, ini adalah kumpulan saya. Actually nama-nama ni diambil sebenarnya dengan nama-nama rumah sukan lah untuk bahagian ni. So inilah dia. So nanti kita sambung nanti kita sambung balik. Sampai sini dulu. Ya guys, dekat sudut ini, sudut laluan tetamu ni ada gambar-gambar foto-foto yang diambil sewaktu sebelum Ramadan ni tadi ni gambar-gambar ni. Ini adalah hiasan yang AJK tahun ni buat. Maksudnya kita boleh tulis ucapan dan gantung kat sini. And then ni ada macam dipanggil prop ala-ala Instagram lah. Kita boleh bergambar kat sini. Ada frame ini prop untuk bergambar lah. Macam ni kan. Tim raya seorang. Allah. Sedihnya. Inilah dia bahagian dasar dan antarabangsa Kementerian Komunikasi. Tapi ni kita pasal kecil-kecilan guys, bukan besar. So nanti tetamu akan masuk melalui pintu inilah. And then baru tetamu akan lalu kat sini. Dan terus Kembar diorang ni akan pancakkan selai kat sini dan jaga pihak sistem, gerai lemang tadi, and then air dan buah-buahan, dan sebelah dia ada sate. Yang suka makan manis-manis kat sini. Lepas tu nasi kerabu. Oh, laksa dengan spaghetti ke? Dessert tadi. Dessert. Dessert. Jadi itulah
sedikit gambaran bagaimana suasana Hari Raya, sambutan Hari Raya di pejabat ni lah, secara kecil-kecilan dia. Okey. Saya Zulfadli bin Abdul Hamid mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua warga BDA. Hai. Cuba. Bang, dia tak boleh ya. Tak boleh. Cuba. Wajib. Ha? Wajib. Wajib. Kau tak berdosa tak? Ada. Ha. Nah, ha. Bukan 3, 4 rumput. 4 Ha. rumput. Ha. Saya pergi dari pada buat tarik itu dalam gelap. Ucapan Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya, Muhammad Anis ataupun Bob. Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ya, banyak dosa ni tak terampun ni. Ya. Kena minta maaf. Menggunakan saudara ini. Okey, selamat Hari Raya je. Selamat Hari Raya. Raya? Selamat Hari. Ya, nah. Okey, Tipah bagi ucapan raya. Selamat Hari Raya kepada warga-warga BDA. Semoga berbaik-baik saja. Bye. Tak ada minta ampun ke? Kenapa dah minta ampun? Oh. Kan? Selamat Hari Raya. Itu je. Maaf saya dah balik. Tiada maaf bagimu. Okey, selamat Hari Raya. Maaf saya ada batin. Selamat Hari Raya. Ha. Selamat Hari Raya. Warga BDA. Okey, terima kasih. Kenapa Ustaz? Cakap apa Ustaz? Video. Kebenaran eh. Tengah patah ni. Video. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Itu dia. Serangan pertama berlaku pada gerai ini Rugi siapa tak serang gerai ni dulu. Marilah kita melemah. Kan? Mak, mana yang kita buat tadi tu? Pinggan satu. Okey. Silakan. Okey. Ni gerai sate. Sate pun kena serang juga Sate kena serang Oh, tu dia sate. Oh, sedap. Okey, nampaknya tu seorang YouTuber. Nama dia Yusof. Sedang mengambil makanan. Ira. Kawasan ni. Ni seorang YouTuber. YouTuber tersohor ni. Okey.
Cakap sama Hari Raya. Cepat. Pasir Gudang, Johor. Oh. Tak patut lah Bertukar keluar kata sedih lah. Jangan tepuk lah. Abang sedih eh? Sedih. Macam Cia. Puan Nur Syafiqah binti Zah bagi menerima sumbangan. Untuk makluman warga BDA sekalian, Puan Nur Syafiqah binti Zah telah selamat mengikat tali perkahwinan bersama pasangannya pada hari Ahad lepas 15 Februari 2026. Seterusnya dijemput Puan Rozaili binti Sapri untuk tampil kepada bagi menerima sumbangan. Untuk makluman semua, Puan Rozaili binti Sapri telah selamat disatukan dalam ikatan perkahwinan bersama pasangannya pada hari Sabtu 4 April 2026 dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pengantin baru. Warga BDA yang dihormati sekalian, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, pada bulan Ramadan yang lalu, Kelab IPC telah mengadakan pertandingan Weight Loss Challenge Slim Down Blow Up yang bermula dari 1 Ramadan hingga 25 Ramadan, iaitu bersamaan pada 19 Februari hingga 15 Mac 2026. Cabaran kali ini dibuat dengan fokus terhadap pencapaian individu. Sesi penimbangan berat badan yang diadakan pada 13 dan 15 Mac 2026. Semua warga BDA telah menunjukkan komitmen dan usaha yang luar biasa sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya yakin ramai yang tak sabar-sabar menunggu segmen ini. Untuk makluman semua, terdapat 5 orang pemenang yang telah dipilih bagi pertandingan Weight Loss Challenge Slim Down Glow Up. Iqbal, boleh kita mulakan ke? Sebab dengan nama weight loss pun dah rasa lapar kan? Ya, sudah tentu. Tapi sejujurnya 5 orang pemenang ni jumlah berat yang diturunkan sangat tinggi ni, kita sendiri tak mampu nak capai. Sangat berdisiplin, sangat berdedikasi. Tahniah kepada 5 orang peserta. Baik, kita mulakan dengan pemenang di tempat yang kelima, jatuh kepada Encik Muhammad Yusof Kamal Berwang dengan perolehan berat badan sebanyak 5.2 kg. Pemenang di tempat yang keempat jatuh kepada Encik Syahin Aizat bin Sabarudin yang telah berjaya menurunkan berat badan sebanyak 5.6 kg. Seterusnya, pemenang di tempat yang ketiga jatuh kepada Puan Nur Fazila binti Razali dengan penurunan berat badan sebanyak 5.7 kg. Lima bulan 3 ke 4 tadi ya? Baiklah, saya dah umumkan nama pemenang tempat yang kelima hingga ketiga. Jadi saya pass baton pada awak pula untuk umumkan nama pemenang bagi tempat yang kedua dan juara bagi pertandingan ini. Saya yakin semua yang kat sini pun dah tak sabar kan nak tahu siapa juaranya ni.
Betul tu Kina. Jadi kita teruskan. Kali ni kita nak pakai drum roll. Okay, ready? Untuk tempat yang kedua, pemenangnya ialah drum roll tak ready. Sekali lagi. Tempat yang kedua, pemenangnya ialah Encik Intran, anak lelaki. Intern cahayalah. Beliau telah berjaya menurunkan berat badan sebanyak 6.3 kg. Tahniah. Okey, Kina. Untuk juara kali ini, kalau Kina nak tahu, beliau untuk juara. Tahniah. Okey, untuk juara, kalau Kina nak tahu, beliau berjaya menurunkan berat badan sebanyak 6.6 kg. Oh, yo. Boleh angkat tak siapa? Cik Gabur. Okey, agak sengit tadi 6.3, sekarang yang juara 6.6 perbezaannya. Baik. Tempat pertama bagi pertandingan Weight Loss Challenge Slim Down Glow Up jatuh kepada Encik Mat Mazlin bin Abu Salam. Dia memang turun badan dia. Bulan puasa. Bagus lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan apa? Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua. Ini rakan-rakan bagian dasar. InsyaAllah panjang umur rezeki kita jumpa lagi. Amin. Sas! Sas.